sehalaman. Tu dia karang punya panjang cerita orang perempuan. Dia kata kadang-kadang jahat perangai. Jahat perangai maksud macam mana? Suami ni susah payahlah cari rezeki, susah payah. Pada kadar kemampuan suami lah. Dapatlah pendapatan 600, 700 sebulan. Tapi bini ni dia nak hidup macam orang pendapatan 5,000 sebulan. Ini jahat. Dia sepatutnya tahu laki dia pendapatan berapa dan dia kena atok hidup rumah tangga padan dengan pendapatan suami. Dia tahu suami dia pendapatan 700, tapi dia desak suami dia suruh tunjuk hidup macam orang pendapatan 5,000. Ini dia kata orang perempuan jahat perangai. Orang perempuan jahil. Jahil maksud dia apa? Maksud dia suami duk main mengaji, dia tak pernah mengaji. Suami balik habang, dia tahu pakai. Dia jahil. Jahil tak mau diajak bola. Maka dia kekal dengan kejahilan dia. Dia buat kerja berdasarkan orang jahil. Tak sempurna akal. Ini diakui oleh Nabi SAW dalam hadis dia. Nabi kata orang perempuan ni dia ada kurang dari segi agama dan dia ada kurang dari segi akal. Bukti kurang agama ialah dia tak boleh semayang cukup 30 hari. Dia ada hari dia cuti semayang. Dia kurang agama. Bukti dia kurang akal ialah Islam. Satu orang laki-laki menjadi saksi sama dengan dua orang perempuan untuk jadi saksi. Maksudnya dari segi akal dia kurang mengikut pandangan agama. Begitu. Busuk mulut ni macam-macam lah. Ini terpulang kepada orang lah. Bukan semua orang perempuan macam tu. Terpulanglah kepada orang. Suka maki, suka mencarut. Latah sikit mencarut. Orang main cucuk pinggang, terbit tu terbit tak elok lah. Dia jadi macam tu. Dia jadi tabiat dia begitu. Suka berkelahi, suka buat fitnah, suka buat celupak mulut. Suami balik kerja penat-penat, main habang dah, abang-abang tu rumah tu mula. Suami balik kerja, main dah abang ni tadi duduk sembang. Dia kerja jadi ahli majlis mesyuarat tingkah. Ni rumah tu lagu tu, rumah ni lagu ni. Tak usahlah kita kata tersedut cerita pasal rumah orang lah. Ni cerita rumah kita ni. Ni aku keluar kerja tadi rumah berkabung, aku balik mai pun rumah berkabung. Hang dah buat apa? Aku bukan mati lagi yang hang nak berkabung, dia kata. Laki mula lah nak marah. Ni yang rumah jadi tunggang langgang berkabung ni pasal apa? Pasal hang hidup mesyuarat tak habis-habis lah. Cubalah masa tu hang guna untuk nak susun rumah bagi jadi elok. Aku pergi kerja penat-penat, aku balik aku nak tengok rumah tersusun elok supaya penat aku hilang setengah. Kata lagu tu, kita nak perbetul dia. Jadi kita tak mau dia pergi buat kerja-kerja tak elok. Suka berlawan dengan orang sekampung dan sehalaman, lawan. Kawan tu buat keluar kursi set baru, kita pun manduk keluar baru juga. Nampak, oh TV besar pula dah. Dia kata abang kita beli besar pada tu lagi. Dia nak berlawan. Tuan, ni benda hak dia sebut ni berlaku dalam masyarakat. Jadi kalau benda ni duk berlaku, berhentilah. Tak usahlah duk buat benda-benda macam ni. Sebab dia tak bawa kebaikan pada kita semua. Dan dia kata dan suka keluar rumah dengan tidak izin suami. Suami tak bagi keluar, tak peduli. Balik-balik tak ada dah. Keluar dah. Tidak pernah biasakan diri minta izin. Dan membuat barang yang tidak disukai oleh suami. Bahkan melawan suami. Ni sampai peringkat ni. Dia tahu suami dia tak suka apa-apa, dia buat benda hak suami dia tak suka. Bila suami tegur, lawan. Hak jenis macam ni nak jadi isi neraka, dia kata. Dan menurut apa kehendak syaitan, dan syaitan sentiasa pegang telinganya, menghalakan kepada segala yang tersebut itu. Syaitan pun ambil kesempatan, heret telinga dia, suruh buat apa yang syaitan suka. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Tajuk baru, bab ma jaa fi ahwani ahli nari azabah. Itu bab yang membicara keseringan ringan ahli neraka pada azabnya. Ketahuilah adalah azab neraka sangatlah beratnya dan sangatlah kuat sakitnya. Neraka ni bukan macam sakit yang kita biasa jumpa atas dunia. Sakit kena azab neraka ni tak ada bandingan. Atas dunia ni tak ada bandingan. Begitu. Sebagaimana yang disifatkan di dalam beberapa hadis yang lalu. Atas dunia ni tuan-tuan, paling sakit apa? Sakit mati. Paling sakit. Lepas tu pula kajian perubatan pula. Mereka kata dalam banyak-banyak sakit mati ni, sakit mati lemah adalah yang paling sakit. Ini kajian perubatan lah. Tak tahu sejauh mana betul ya. Cuma dalam agama dia beritahu sakit yang paling sakit ialah sakit mati.
Kajian perubatan pula, mereka kata yang paling sakit di kalangan sakit-sakit mati ni ialah sakit mati lemah. Tak tahu apa dia kriteria yang dia ambil kira sehingga mereka boleh kata sakit mati lemah itu adalah sakit yang paling sakit. Dia kata begitu. Maka tidak dapat seorang merasai ringan azab neraka melainkan seorang daripada kafir sahaja. Dalam ramai-ramai orang kafir yang nak kena bakar dengan api neraka ni, seorang aja orang kafir yang akan dikenakan azab neraka yang ringan, dia kata. Iaitu ayahanda bagi Sayyidina Ali bin Abi Talib dan bapa saudara bagi Nabi SAW. Dengan sebab pertolongan Nabi kita memohon kepada Tuhan kiranya diringankan azab kepada dia. Siapa dia tuan-tuan? Abu Talib. Abu Talib ni pak penakan Nabi dan dia pak Sayyidina Ali. Abu Talib sampai mati, dia cukup sayang dekat Nabi, dia mengaku kata agama yang Nabi bawa benar, cuma tak masuk Islam. Kerana itulah Nabi SAW menangis bila dia mati. Dan Nabi minta doa kepada Allah juga, minta supaya Abu Talib ini diringankan azab di dalam neraka. Begitu. Maka dengan kerana doa Nabi itu, Allah makbul juga. Nak bawa Abu Talib masuk syurga tak boleh sebab dia mati kafir. Tapi nak ringankan azab dia dalam neraka, yang tu Tuhan boleh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata dengan sebab kaum kerabatnya yang menipu daya dan memujuknya agar tidak meninggalkan agama tok neneknya sampailah pada masa keluar rohnya. Nak jadi sebab musabab dia. Nabi duk pujuk ajak masuk Islam. Ya ammi qul la ilaha illallah, wahai pakcik kata la ilaha illallah. No, adik dia duk ada sebelah balik sana kata, wahai Abu Talib, kamu nak tinggal agama Abdul Muttalib ni. Keadaan itu akhirnya membuatkan Abu Talib mati tidak masuk Islam. Dan dengan kerana itu jadilah Abu Talib mati dalam kafir. Dan dapat azab dia di akhirat selama-lamanya akan sebagai azab yang sehabis-habis ringan dengan sebab pertolongan Nabi SAW. Maka sekalian hal yang tersebut itu ada tersebut dalam beberapa hadis. Satu daripadanya riwayat At-Tirmizi, kata dia anin Nu'man bin Bashir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ahwana ahli an-nari 'adzaban yawmal qiyamah rajulun fi akhmasi qadamaihi jamratani yaghli minhuma dimaru. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Katanya bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya seringan-ringan ahli neraka pada mendapat azab neraka dan menanggung seksa pada hari kiamat adalah seorang laki-laki namanya Abu Talib bin Abdul Muttalib, yang adalah kena seksa pada dua tapak kakinya dengan dua puntung api neraka. Ini seksa yang kena ke Abu Talib. Bubuh puntung, bukan buah api, buah puntung api neraka bawah dua tapak kaki dia, yang jadi menggelegak otaknya dari sebab dua puntung api neraka itu. Tuan-tuan, puntung api neraka buah tapak kaki mendidih otak dalam kepala. Tuan-tuan boleh bayang kalau sekiranya bakar manusia dengan api. Abu Talib kena azab paling ringan. Yang kata ringan tu bawah tapak kaki kanan sepuntung, bawah tapak kaki kiri sepuntung. Ketahuilah saudaraku, bermula ghalib orang yang menjadi isi neraka, isi surga itu ialah orang yang hina dina, lemah dan bodoh rupa. Biasanya orang yang jadi ahli syurga ni orang yang hina dina. Dia miskin, tak ada nak sombong kat siapa lah, miskin. Bawa diri ke sana sini dan sebagainya. Tengok majlis ada orang-orang besar-besar, orang terkenal-terkenal, tak pi. Pasal apa? Pasal dia rasa diri dia tak layak nak sulam masuk sama dengan orang-orang macam tu. Tengok orang duk sembang cakap besar, dia diam tak bercakap apa. Pasal apa? Pasal dia tak ada benda nak boleh cakap besar. Orang macam ni selamat. Dia kata dan tidak siapa gemar dan suka kepada dia. Jadi orang yang jenis macam ni miskin, dia rendah diri, orang pun tak suka ke dia. Dia mai di rumah pun orang lemah. Allah, dia ni mai lagi. Jadi begitu.
Orang hak jenis kaya-kaya besar diri ni dia very choosy, orang kata. Dia memilih